Di hari kedua kami berada di Deru Resort di Tupak, Kelantan ni. Aktiviti pagi tu kami buat senaman dan juga aktiviti kita pada hari ini adalah sukan neka warga kerja di Pejabat Dewan Undangan Negeri, iaitu aktiviti daripada budak kecil sampai ke orang dewasa. Ni aktiviti yang orang dewasa dan juga aktiviti kanak-kanak lah. Dan juga ada datuk belanja. Kita buat aktiviti dia masuk benang dalam jarum dan Kak Jam menjadi juara lah aktiviti ni. Dan seterusnya aktiviti lelaki kita main kain plekat, sarungkan plekat sambil berjalan. Dan siapakah yang menang? Dan trik kali ini adalah Ustaz Sobri juara 1 aktiviti sarungkan sarung. Tengok cara dia, semangat nak berjalan. Ada yang susah nak sarung dan ada yang berjaya. Dan aktiviti seterusnya aktiviti kanak-kanak kita main belong, pecah belong. Dan tengok siapa yang juara. Berbagai acara yang berpeluang berehat sambil menikmati keindahan pantai serta menyertai sesi santai keluarga. Program ini diakhiri dengan majlis penutup ringkas, pencapaian hadiah sukan neka dan ucapan penghargaan kepada semua yang menjayakan program. Semoga kenangan ini indah menjadi pembangkit semangat untuk terus bekerja, saling memahami dan memperkukuhkan silaturahim di antara kita. Dan kita tengok masing-masing dapat hadiah, alhamdulillah. Dan aktiviti the last aktiviti adalah kita baling. Aktiviti tradisional kita baling selipar dan tengok ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya. Dan terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Bakers dan kita jumpa lagi di hari keluarga di pada tahun hadapan pula. Terima kasih kerana setia bersama kami dan insya-Allah kita tunjuk lagi video-video di masa akan datang. Dan selepas tu kami bersurai masing-masing pulang ke destinasi masing-masing. Dan terima kasih kerana setia. Teruskan bersama kami Tarbiyah Bakers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.